Pada usia 21 tahun, suspek sudah hilang kewarasan akal dengan membunuh neneknya dan menatak moyangnya di leher. Dunia ini sudah penuh dengan orang gila. Ikuti kisah ini. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Seorang lelaki ditahan polis dipercayai menikam nenek sehingga maut serta menetak moyangnya hingga parah di Baling, Kedah. Wanita berusia 60-an itu meninggal dunia di lokasi kejadian di sebuah rumah di Kampung Baru Bakai. Pada lewat petang Selasa 16 November 2025, Kampung Baru Bakai, Kuala Ketil, Baling, Kedah bertukar menjadi tragedi berdarah apabila seorang lelaki, Muhammad Farhan Zulkifli, dipercayai bertindak menyerang ahli keluarganya sendiri. Kejadian yang berlaku sekitar jam 6.30 petang itu melibatkan serangan tikaman dan tetakan ke atas dua warga emas dalam kediaman berkenaan. Mangsa terdiri daripada seorang nenek dan moyang suspek yang masing-masing berusia dalam lingkungan 60-an dan 80-an. Menurut maklumat awal polis, serangan tersebut hanya disedari penduduk kampung yang menghubungi pihak berkuasa bagi memaklumkan kejadian mencurigakan di rumah berkenaan. Balai Polis Malau menerima panggilan kecemasan itu kira-kira jam 7 malam, tidak lama selepas kejadian dipercayai berlaku. Susulan itu, sepasukan anggota polis digerakkan ke lokasi kejadian bagi menjalankan pemeriksaan awal. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Brandon Richard Joe, mengesahkan pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian tikam dan tetap membabitkan dua individu warga emas. Kedua-dua mangsa didapati mengalami kecederaan serius akibat senjata tajam. Pihak polis kemudian mengesahkan salah seorang mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Mangsa yang maut dikenal pasti sebagai seorang wanita berusia 64 tahun iaitu Halimah Hashim yang merupakan nenek kepada suspek. Hasil pemeriksaan awal mendapati mangsa mengalami kesan tikaman di bahagian belakang badan. Kecederaan tersebut dipercayai menjadi punca kematian mangsa di tempat kejadian. Ujian air kencing terhadap suspek juga mendapati dia negatif bahan terlarang. Sementara itu, seorang lagi mangsa yang merupakan moyang suspek, Mariam Arifin berusia 84 tahun, ditemui dalam keadaan cedera parah. Mangsa didapati mengalami kecederaan tetakan di bahagian belakang leher. Mangsa segera dikejarkan ke Hospital Kulim bagi mendapatkan rawatan kecemasan. Mayat Halimah Hashim pula dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahya Al-Ustar untuk tujuan bedah siasat. Proses tersebut dilakukan bagi mengenal pasti punca sebenar kematian secara terperinci. Susulan kejadian itu, seorang lelaki tempatan berusia 21 tahun ditahan polis bagi membantu siasatan. Suspek dipercayai merupakan cucu kepada mangsa maut dan cicit kepada mangsa yang cedera. Menurut pihak polis, suspek ditahan pada jam 7.50 malam selepas penduduk kampung membawanya ke Balai Polis Berhampiran. Tindakan tersebut dilakukan selepas suspek sendiri memaklumkan kejadian kepada ahli keluarga. Dia dikatakan meminta keluarga membuat laporan polis selepas menyedari neneknya tidak sedarkan diri. Keadaan ini menimbulkan pelbagai persoalan berkaitan keadaan mental suspek ketika kejadian. Pihak polis mengklasifikasikan kes ini sebagai kes serius membabitkan pembunuhan dan cubaan membunuh. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana Membunuh. Selain itu, kes turut disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Kesiasaan kerana Cubaan Membunuh. Kedua-dua peruntukan undang-undang ini membawa hukuman berat jika sabit kesalahan. Bagi melengkapkan siasatan, polis turut mendapatkan bantuan unit forensik dari Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah. Pasukan forensik menjalankan pemeriksaan terperinci di lokasi kejadian. Mereka mencari bahan bukti termasuk kesan darah dan senjata yang dipercayai digunakan. Selain itu, unit anjing pengesan K9 dari IPD Kuala Muda turut dibawa ke lokasi kejadian. Penggunaan anjing pengesan bertujuan membantu mengesan pergerakan suspek dan bahan bukti tambahan. Beberapa jam selepas kejadian, adik perempuan suspek Nur Balkis Zulkifli 19 tahun mendedahkan bahawa abangnya dipercayai mengalami gangguan perasaan dan halusinasi sejak berusia 18 tahun. Lepas tu dia kata, cepatlah sikit balik. Lepas tu mak kata tak ada duit. Nak balik macam mana? Dia kata tak apa, kami ada duit. Dia kata. Lepas tu mak buat tak tahu je. Lepas tu dia kata, cepatlah sikit mak oi. Tak apa, kami ada duit. Kalau mak tak balik nanti menyesal. Dia cakap macam tu. Lepas tu mak balik jugalah. Balik mana? Balik sini. Balik sini. Dari mana? Dari Penaga. Penaga rumah siapa? Rumah mak. Menurutnya, abangnya sering bercakap sendirian dan berkelakuan pelik. Namun, dia menegaskan abangnya tidak pernah mengganggu orang sebelum ini.
Nur Balkis menjelaskan bahawa keadaan tersebut sudah diketahui oleh penduduk kampung sejak sekian lama. Walaupun begitu, suspek dikatakan lebih banyak mengasingkan diri di dalam bilik. Dia jarang bergaul dengan orang sekeliling termasuk ahli keluarga sendiri. Situasi itu menyebabkan keluarga tidak menyangka perkara buruk akan berlaku. Suspek dilaporkan berkata ibunya akan menyesal jika tidak pulang segera. Susulan itu, Nur Balkis membawa ibunya pulang ke kampung untuk bertemu abangnya. Selepas pertemuan singkat tersebut, Balkis menghantar ibunya kembali ke Penaga pada 11 petang. Namun tragedi berdarah tercetus tidak lama selepas mereka beredar. Pada jam 6.44 petang, ketika berada di rumah ibunya di Penaga, Nur Balkis menerima panggilan mengejutkan daripada bapa saudara yang memaklumkan kejadian tragis ini. Dia dimaklumkan bahawa suspek telah menyerang moyang dan menikam nenek mereka. Menurut maklumat diterima, suspek mula menyerang moyangnya terlebih dahulu. Tindakannya ditegur oleh nenek yang memintanya berhenti kerana mangsa sudah tua. Teguran tersebut dipercayai mencetuskan kemarahan suspek. Suspek kemudian bertindak lebih ganas dengan menikam neneknya dari belakang. Akibat tekaman tersebut, nenek suspek rebah dan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia. Moyang suspek pula mengalami kecederaan parah di leher akibat tetakan. Mangsa lain yang turut tinggal di rumah tersebut, termasuk seorang ibu saudara OKU berusia 28 tahun, tidak dicederakan. Menurut Nur Balkis, dia dan suspek lebih banyak tinggal bersama nenek dan moyang di kampung berbanding ibu mereka. Ibu mereka Muhsinah Hanifah 44 tahun menetap di Penaga Pulau Pinang selepas berkahwin kali kedua. Keadaan keluarga yang berpecah menyebabkan mereka memilih untuk tinggal di kampung. Hubungan mereka dengan nenek dan moyang dikatakan sangat rapat sebelum kejadian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Majlis Sungai Petani kerana membunuh nenek dan mencederakan moyangnya dalam kejadian di Baling, Kedah minggu lalu. Muhammad Farhan Zulkifli, 21 tahun, tidak membuat sebarang pengakuan selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Pada keesokan harinya, suspek dibawa ke Mahkamah Baling untuk permohonan reman. Mahkamah membenarkan suspek direman selama 7 hari bermula hari tersebut. Selepas siasatan selesai, IPD Baling menyerahkan kertas siasatan kepada Pejabat Pendakwaan Negeri Kedah. Tindakan ini dilakukan bagi mendapatkan arahan lanjut berkaitan pertuduhan. Suspek dijadualkan didakwa di Mahkamah Sungai Petani mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Jika sabit kesalahan, hukuman yang boleh dikenakan adalah hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun. Selain itu, hukuman sebat sehingga 12 sebatan juga boleh dikenakan. Pertuduhan di bawah Seksyen 307 turut membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun. Jenazah warga emas yang maut selepas ditikam cucunya selamat dikebumikan malam tadi. Jasad Halimah Hashim, 65 tahun, disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Bakai, Baling, jam 9 malam. Jenazah Halimah Hashim selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Bakai selepas tiba di rumahnya sekitar jam 8 malam menaiki van dari Jabatan Forja Hospital Sultanah Bahya Al-Ustar sebelum dibawa ke Masjid Jamek Kampung Surabakai untuk disembahyangkan dan seterusnya dibawa ke Tanah Perkuburan. Urusan pengebumian dihadiri hampir 50 orang terdiri daripada ahli keluarga dan penduduk kampung. Manakala keadaan moyang mangsa dilaporkan stabil dan telah dibenarkan pulang ke rumah walaupun masih mengalami trauma serta dijadualkan menjalani rawatan susulan di Hospital Kulim. Keretakan rumah tangga ibu bapa mungkin membawa kesan kepada anak-anak sehingga anak-anak hilang tempat bergantung dan berharap. Mereka dipaksa untuk matang sebelum usia. Hanya tekanan yang sentiasa menemani mereka. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa Halimah Hashim dan menempatkan Allahyarham dalam kalangan orang-orang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.